Hai, Assalamualaikum. Kembali ke seat belakang. Jadi hari ni, untuk minggu ni saya sajalah untuk cuba buat waktu pagi pukul 7 macam tu dah keluar. Dan saya rasa macam apa benda ni. Sebab saya rasa pagi ni adalah waktu yang macam stres gila nak buat kerja. Kita ni kena deal dengan jam tu yang pasal stres tau. Ada ke satu job nak dekat 45 minit dalam 15 km macam tu, belas lah, mungkin 11 ke 13 km macam tu, tapi harga bapak lah murahnya. Macam mana ni? Patutlah korang macam menyumpah kalau buat pagi. Macam saya tadi dari Kelang nak hantar ke Puchong, okey lah juga. Saya kan elakkan lah kalau nak masuk ke KL ni. Kalau dapat job masuk KL, saya elak lah. Kalau boleh saya elak. Pasal nak masuk KL ni, semua orang nak masuk KL. Semua orang bekerja ni nak masuk KL. Memang jam je tahap kau-kau je lah. Saya rasa kalau ada nak masuk KL tu lebih kurang 2 jam lah. Paling ambil masa 2 jam ke. Tapi kalau harga sedap, boleh lah. Kalau lebih daripada RM50 Kelang ke KL, lebih 50 baru pergi. Ataupun 40 lah, lebih kurang macam tu. Ini aduh jalan jam habis tu. Macam mana korang buat pagi-pagi Korang main area mana? Jadi soalan saya adalah, korang buat kat mana pagi-pagi? Dekat korang masuk KL ke? Kalau geng-geng Shah Alam kan, siapa buat grab kat Shah Alam ni, korang pergi ke masuk KL? Ke ada cara dia? Yang tu saya tak pasti lah. Sebab jarang lah saya nak keluar pagi-pagi ni sebab malas. Tapi minggu ni saya try lah untuk keluar pagi dan cuba tengok. Jadi ya, soalan saya adalah, korang yang geng-geng pagi tu, korang buat area mana? Korang masuk tak KL? Terutamanya geng-geng Shah Alam lah, sebab saya dari Shah Alam. Korang masuk tak KL? Kalau korang masuk KL, berapa jam biasanya? Itulah. Okay, let's go.